boleh jadi. Pujuk banyak. Kalau Pak Cik tak unipah pun tak apa. Moga kalau menepah pun tak mana-mana juga. Moga pah mereka dah. So, yang keduanya, kalau Pak Cik uni ama wigeta. Kalau kita wayak ke retin tu. Tema kalau bini dengan aku beli selipar pun. Oh, Kelantan mudah menyala dia. Beli selipar, beli kain ni kerja tu lelaki. Pula mau kerja. Mereka mengaku aku beli kain. Aku beli beras, aku beli berapa. Kerja bodoh lah kau tak pandai. Apa? Tahu dah mu megang kerjaan. Buat gila. Lebih lagi kawasan kesedar. Kawasan kesedar ni kawasan dia satu patut. Dia nak buat dalam, nak buat apa. Buat gila muka kawasan kesedar. Getak pun dia buat dah itu. Macam mana besar sikit. Tidak kecil agak-agak. Bahasa ni kata ambo kata unu. Tidak kata nak suruh kapun cerdik, nak bodoh sedang mudah cuci hidup. Jadi insya-Allah para hadirin semua dalam pilihan raya PAN kita berdoa kepada Allah Taala, dan hari ini yang membaca dua kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurun undi iaitu perang Uhud dan perang Hunain. Orang zaman itu perang. Kita tidak perang mereka negeri. Pasal mereka negeri ni wajib. Mereka negeri cara Islam ni wajib. Kerana bumi ni Tuhan buat. Udara Tuhan buat, kita sendiri pun Allah Taala buat, maka munasabahlah kita guna peraturan Allah Taala yang kita panggil Islam. Jadi ayat tadi atii'u Allah wa atii'ur Rasul ulul amri minkum. Mungkin taat pada Allah sebagai wajib, taat pada Rasul juga sebagai wajib, dan taat pada pemerintah daripada kamu. Minkum jangan tinggal. Setengah baca ulul amri sekat tu ya, taat pada pemerintah. Minkum dia tinggal, ni kena orang panggil. Ini orang panggil maghdub, jenis Yahudi. Yahudi ni Taurat dia baca, dia hafal, dia berapa, tapi hari dia buat tak serupa dengan ayat Taurat ajar, dia buat serupa dengan dia tu. Ustaz dah baca ayat ni, tu email ustaz tu pagi berapa ni, dia baca sekerat ni, baca Yahudi dah je. Bab tu apa sebut sekali lagi. Dalam Taha Tuhan sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia tak sebut ghairil yahudi wan nasara. Sepatutnya sebut ghairil yahudi wan nasara, tak mau Yahudi, tak mau Nasara. Tapi Allah Taala tidak sebut ghairil yahud, dia sebut ghairil maghdubi alaihim. Tak mau maghdub dalam istilah nahwu dia panggil isim sarah, isim wasaf. Ghairil maghdub ana tak mau orang yang dimurkai. Tengok, dia guna bahasa. Ghairil maghdub an tak mau jalannya orang yang kamu murka. Apa tak kata ghairil yahud? Tebal kata orang yang murka pun Yahudi juga. Tapi tak kata Yahudi, tapi dia guna isim wasaf. Jawabnya, kalau sebut orang Yahudi, artinya Tuhan nak bangsa Yahudi. Yahudi ni bangsa. Nak marah warna bangsa. Macam bahasa Melayu. Bangsa Melayu ni, dia kaya, dia miskin pun Melayu. Nak ubah bangsa Melayu jadi bahasa Arab, tak boleh. Kenapa? Bangsa ni barang otomatik. Nak ubah tak boleh. Ambo bangsa Melayu. Marilah Cina kaya belah mana, nak jadi Cina, aku tak boleh. Hak boleh berubah ialah sifat. Sifat perangai tikah lakukan ni boleh ubah. Hak ni hak Islam tuju. Sifat yang ada padamu, perangai pada mutu perangai alladzina an'amta alaihim. Jangan turut perangai Yahudi. Kerana Yahudi nak takut aku marah. Arab baik tu Yahudi kena marah. Melayu baik tu Yahudi kena marah. Nak jadi bangsa Yahudi tak boleh. Macam Cina jadi bangsa Melayu. Macam baru timbul cerita seorang wakil rakyat. Saya ke mana. Dia tak sifatkan sokok. Kacau wali, bui dia tarah bumi putera. Mana boleh bui bumi putera pada tarah tidak Melayu. Jadi, tak boleh. Tapi perangai Melayu boleh tiru. Perangai Cina boleh tiru. Perangai Inggeris boleh tiru. Perangai berapa boleh tiru. Sekadar mana tidak bercakap Islam. Ini biasa perhatian semua. Sebab tu, bijaksanalah Allah Ta'ala sebut ghairil maghdubi, tidak kata ghairil yahudi. Dia sebut juga waladdallin, dia tidak sebut walad nasara. Nasara ni bangsa, Yahudi ni bangsa. Bangsa tak boleh kita nak tiru. Hak boleh tirunya perangai bangsa. Nak tiru ke, nak tolak ke, perangai tu apa namanya, kita boleh tiru. Jadi para hadirin semua, dalam perang Uhud undi Nabi menurun. Kita sesuaikan kau yang berlaku 40,000 tahun itu dengan keadaan sekarang. Sahabat-sahabat Nabi terlibat dengan masalah. Tak dengar kata waktu belum pada perang Uhud tu Nabi sebut dah
makanakum in tasartum aw in kasartum. Tuan-tuan semua duduk sini. Waktu Nabi kita atur askar dia. Nabi sebagai seorang panglima perang, belum pada berlaku perang itu Nabi atur orang dia. Atur perang, hak tepat mana duduk sini. Hak memegang lembing duduk sini. Hak tepat pegang tombak duduk sini. Jadi bila berlaku perang di antara askar Nabi dengan askar Khalid bin Walid di perang Uhud, memang dengan sebab orang ni jaga betul perintah Nabi, maka serangan Khalid bin Walid berkecai. Dia lari. Dia lari dengan sengaja lari ke ataupun sengaja sungguh tak tahulah. Tapi bila dia lari terpaksa dia tinggal beras ketah ni. Segala logistik kita panggil dia beras ketah, kering, gula, berapa dia tinggal habis. Takkanlah orang lari nak bawa benda-benda begitu. Supaya kita naik kapal terbang. Kru kapal terbang tu kayak kalau ada belaka-belaka turun ikut pintu cemas ni, dia tinggal belaka. Kasut kena tinggal. Beg-beg kena tinggal habis. Tu kaedah orang cemas, jangan bawa barang. Kita terjun sungai berapa kalau kapal berapa masalah alhamdulillah kena tinggal barang. Jadi Khalid bin Walid bila askar Nabi tu lawan sungguh-sungguh. Hak tombak, tepat tombak, guna tombak. Hak tepat pedang, guna tebang. Hak tepat anak panah, guna anak panah. Orang tak boleh lari. Dia lari tinggal logistik. Berah tak berah, berapa gula, berapa kita kalau dengar keringnya sardin apa tinggal belaka. Bila barang ni ditinggal. Sahabat-sahabat Nabi, orang haji mak tinggal. Ni peluang kita subsidi ada. Rebut subsidi. Rebut gapo. Mu tinggal aku tinggal. Ada setengah pergi tengah pergi ambil berebut pakat berebut. Zaman hari tu ghanimah ni jadi hak askar. Ghanimah makna barang ketinggalan musuh. Barang hak musuh tinggal dia panggil ghanimah. Dan ghanimah ni hak askar. Lebih lagi salab dia panggil salab. An qatala qatilan falahu salabuh. Mana-mana orang yang bunuh seorang askar, maka hak dia senjata tubuh. Muka zaman hari tu perang ni masing-masing kita lah ni perang kerajaan tanggung. Meriam tak meriam, bedil tak bedil, peluru tak, hatta uniform, hatta berapa kerajaan tanggung. Zaman hari tu masing-masing bawa rumah. Berah bawa rumah, belembing bawa rumah, badik bawa rumah. Jadi mana-mana orang yang bunuh seorang askar zaman hari tu, maka boleh ke dia berlaku. Pedangnya, pakaian. Tak zaman hari tu pakaian. Senang pola ni guna mesin tubik kain juta elok. Zaman hari tu ketang. Nak boleh kain selawat. Tapi bila askar musuh tu kalah, boleh baju dia, boleh kasut dia, boleh kopipsi dia, boleh kat ini harta. Jadi masing-masingnya bila Khalid bin Walid lari ni, bakat tinggal tepat. Tak ingat kepesan Nabi makanakum in tasartum aw in kasartum. Jaga tepat. Sama ada kita menang atau kita gagal, jaga tepat. Tak teringat tu dia nampak order pen berat tak berapa semua. Jok hari tu pas keluar ni batu lah. Bunyi pilihan raya perlu aku je. Piti banyak bunyi-bunyi lagi. Jadi perangai tu boleh jadi ke di mana orang ni pun ada di antara kita yang terlupa duit rasuah haram. Ar-rasuah murtasyifina. Hak bui rasuah dalam neraka, hak terima rasuah pun dalam neraka pula. Macam boleh sebut sama. Dia mau ambil piti beri. Kalau banyak duit kalau ngatak. Macam itu. Kalau beri gula kacang, wilmu semalam. Beri ke tahun ni pakai boleh. Tu ada sebut dia. Tapi tak teringat hak tu teringat piti merah-merah hijau-hijau berapa semua sekali. Jadi nak royak kalau kita turun undi kita di mana orang. Zaman Nabi pun ada dah hak turun undi jugalah dalam perang Uhud. Ama baca cerita sikit. Ama bawa buku Ar-Rahiqul Maktum. Dia kata habis ambil perang Hunain dulu. Perang Hunain ni berlaku lepas pada Nabi kita balik semula ke Mekah. Tahun yang ke-9, ke-10. Nabi kita balik semula ke Mekah setelah 10 tahun duduk di Madinah. Nak duduk Mekah tak boleh. Padahal Mekah ni tanah tumpah darah dia. Jok tok nenek lagi Mekah negeri dia. Tapi dengan sebab Nabi bawa Islam, nyepakat lawan. Mak saudara, tok tua, mak saudara, hatta Abu Lahab, tok tua Nabi tu rekod dalam Quran, gazet dalam Quran dia ni ahli neraka. Tabat yada Abi Lahab bin Mutabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hasla naran zata lahab. Pecah belah. Arab Mekah pecah belah. Sejak Nabi bawa Islam. Sama sebut sekali lagi. Setengah-setengah orang anggap gerakan Islam ni bukan